Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini akan nak kongsikan resepi miang pla siakap. Kita perlukan cili api, bawang putih, daun ketumbar dan juga gula siam. Maaflah, daun ketumbar tu kuning sikit. Aji dan juga buah limau nipis serta sos ikan. Mula-mula resepi ni akak ingatkan nak buat minggu lepas, tapi disebabkan akak agak sibuk, jadi minggu ni lah baru akak ada berkesempatan. Blender ni sekali blender je, tak perlu blender sampai lumat. Dia dah okey ni. Akak gunakan limau nipis dalam 2 biji. Kalau korang yang suka lebih masam, korang boleh tambah lagi. Dalam resepi ni kita tak perlu masukkan air. Kita cuma perlu masukkan limau nipis dan juga sos ikan. Masa kita buat ni, kita boleh rasa kalau dia macam kurang masin sikit, nanti kita tambahkan lagi sos ikan tu. Tak perlu letak garam. Ini letakkan sedikit aji. Tambahkan daun ketumbar. Daun ketumbar ni hiris-hiris je, dah masukkan. Disebabkan kurang manis, jadi akak tambahkan selagi sedikit gula. Gula siam ni memang kurang manis kawan-kawan. Lepas tu akak goreng ikan. Maafkan akak, minyak akak tu lebihan akak goreng kari pap tadi. Ikan juga tak perlu letak garam. Letakkan tepung bisari dan juga sedikit tepung beras. Goreng sehingga kekuningan dan sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah. Selamat mencoba kawan-kawan, resepi dari akak. Alhamdulillah.